Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Zakaria, Pengurusi Surau Kawan Al-Qadar. Jadi saya nak beritahu manfaat yang saya dapat. Saya dapat manfaat ni daripada minum Sirito ni lah. Saya minum Sirito ni dah lama juga lah. Dah banyak kotak juga lah saya beli. Jadi saya ada penyakit kanser tahap 3. Kanser saya tahap 3 dah operation dah apa semua. Jadi doktor dah mengesahkan saya bebas daripada kanser. Lepas doktor dengan sahkan saya kena swab 2 kali. Pertama pagi saya kena swab, doktor macam tak puas hati, macam jarang mana orang tak ada kanser dia swab. Petang dia swab lagi saya sekali lagi. Saya tanya doktor kenapa sampai satu hari dah 2 kali, orang lain semua sekali-sekali ni mana boleh 2 kali doktor. Doktor dia cakap dia tak puas hati sebab pertama dia buat, dia tengok kanser saya tak ada, dia tak puas hati. Dia nak buat lagi saya, dia cuci perut saya lagi, minum cuci, dia buat lagi swab petang last. Dia tengok memang tak ada, baru dia sahkan saya bebas daripada kanser. Awak nak minum apa, awak makan apa, saya cakap saya makan Sirito ni lah, dia awak teruskan. Itulah satu yang saya dapat manfaat daripada Sirito ni. Keduanya, saya darah tinggi saya pun doktor sahkan saya dah tak ada darah tinggi. Saya makan Sirito ni dengan makan darah tinggi juga, saya jarakkan. Mula saya makan sebiji-sebiji, saya makan belayang. Belayang, doktor kata, saya jumpa doktor, potong, awak makan setengah. Dia tak tahu lagi saya makan ni. Saya makan setengah, belayang lagi. Saya jumpa lagi doktor. Doktor, saya makan setengah darah tinggi pun saya mayang. Kenapa doktor? Saya jalan semua ringan badan saya. Dia cek, oh awak tak boleh makan ubat darah tinggi ni. Pasal darah awak dah rendah. Bukan darah awak tinggi, darah awak turun. Awak makan apa? Saya makan Sirito. Awak berhenti makan ubat darah tinggi ni, awak boleh makan Sirito. Jadi saya berhenti, okey, normal. Itulah saya dapat yang kemudahan yang saya gunakan Sirito ni. Ketiga, saya ada alahan. Dulu saya tak boleh makan yang ada udang, ada apa ke, goreng ke, kari ke apa, semua saya tak boleh makan. Bila buat goreng-goreng ada udang ragau, saya tak boleh makan. Kari ke nasi minyak. Oleh kerana saya gunakan Sirito ni, saya punya alahan hilang. Jadi sekarang saya dah boleh nak makan. Itu yang saya terus hilang saya punya kena Sirito ni lah. Jadi yang keempat tu, saya punya darah tinggi pun kencing manis saya normal. Saya minum ni normal 6.1, paling tinggi 6.5. Dulu saya 13. Kalau tak makan ubat 11, 13. Makan ubat dia turun 11. Oleh saya ni saya sudah, tapi saya gunakan makan sikit lah. Tak malam tidur saya makan kencing manis setengah saja. Buat tidur malam saya makan setengah. Itu je, tapi dah normal lah. Cek normal, cek normal. 3 saya hilang, 1 ni dia normal. Itulah alhamdulillah. Saya terima kasih lah juga pada Sirito ni. Saya makan, dia lah ubat yang ni semua Allah yang tentukan, yang menentukan. Sebabnya kita berusaha kan. Lagi satu kegunaan saya gunakan skap tangan ni, so tangan ni. Saya guna sarung tangan ni sebab tangan saya kebas. Saya pernah kena stroke sebelah kiri. Saya pernah kena stroke, lemah. Tangan saya sini lemah, sini ke kaki saya pun lemah, sarap. Jadi saya jalan sikit kebas, saya duduk, dia rehat, hilang. Jadi saya gunakan seluar, saya pakai ni, kebas saya hilang. Hilang alhamdulillah. Stokin pun saya pakai, hilang juga. Saya ada kebas jari-jari kaki dengan tumit. Tumit kaki saya sakit, jari kaki saya kebas. Saya pakai stokin ni lama jugalah. Tapi tiap-tiap malam saya pakai, hilang. Tapi cepat, kaki saya cepat. Saya pakai dalam 10 hari dia, tak sampai, saya dah hilang. Tangan saya, kalau saya tidur kebas. Bila saya tidur, sadar pada tidur, kebas. Jadi saya nak kena exercise. Saya exercise tangan dia. Jadi selepas saya pakai sarung tangan ni, saya dah tak perlu exercise lagi. Saya sadar pada tidur, dah tak ada apalah, dah tak ada kebas lagi. Itu manfaat saya pakai sarung tangan ni. Saya dapat kemudahan tu dengan kaki stokin tu sebab saya selalu cramp. Tidur malam saya cramp. Tidur malam cramp. Nangis saya. Kadang-kadang 2 kaki saya cramp. Saya sejak pakai stokin ni, hilang. Saya tidak ada cramp lagi lah. Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah. Kita berusaha, Allah yang sembuhkan. Pada siapa yang ada penyakit macam saya ni, saya sukalah minum Sirito, pakailah stokin. Untuk saya ada syarat tu stokin, pakai seluar tu, saya sini kepuas ni, kaki saya kepuas kali ke bawah. Saya pakai, alhamdulillah, hilang. Saya dah boleh jalan jauh, dah boleh. Saya dah boleh jalan, dah boleh, tak ada apa masalah lah. Punya kaki semua dah hilang. Lagi satu, operasi saya pun cantik. Saya minum Sirito ni, saya punya operasi, doktor baru operasi yang ni baru sebulan lebih. Baru operasi masukkan stoma bag. Saya kena pakai stoma bag. Jadi doktor masukkan, dia baru nak cek tengok, dah kering. Awak pakai apa ni? Tengokkan belum ini lagi. Saya minum Sirito ni, doktor. Kering. Dia kata tak payah, terus buka jahitan saya. Tak sampai seminggu saya dah buka. Bukan 2 minggu baru buka. Tapi saya kena minum Sirito ni seminggu saja dah buka. Sekarang dah okey. Dah kering dah semua, tapi dalam saya tak tahulah. Tapi memang rasa saya okey lah. Sejak saya pakai seluar tu, dia fit, perut jari pun tak boleh naik, dia fit, apa semua, dia mencepatkan saya punya dalaman tu lah. Saya rasa jalan pun dah kuat. Alhamdulillah. Follow saya